Kerja pembersihan pokok tumbang akibat banjir kilat di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur semalam masih giat dilaksanakan. Ikuti tinjauan wartawan Ashiha Arifin. Siang tadi, pekerja penyelenggaraan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur masih bertungkus lumus mengalihkan dahan pokok. Batang pokok bersaiz besar pula memerlukan masa untuk dialihkan. Kerja pembersihan ini dijangka siap dalam tempoh seminggu. Jumlah lot kubur terjejas juga belum dapat dikenal pasti. Selain pekerja di BKL, ada juga waris yang hadir membantu membersihkan lot kubur ahli keluarga mereka. Kadang-kadang bila hujan tanah mungkin tanah tak kuat kan. Kita dapat tanah pokok ni tumbang. Kita pun tak duga pokok ni tumbang. Kubur pak mentua saya tak ada yang rosak, tapi kena sepeh-sepeh kayu dululah. Jadi terpaksa bersih-bersihkan dan tolong kubur yang sebelah tu kena teruk. Pokok yang tumbang ini dipercayai sudah berusia lebih 50 tahun. Kerja-kerja pembersihan giat dilaksanakan sejak awal pagi tadi dan dijangkakan mengambil masa seminggu untuk membawa keluar batang-batang pokok yang bersaiz besar ini dan barulah proses mengenal pasti pusara-pusara yang terjejas dapat dilaksanakan. Ashiha Arifin, TV3. Mengulas isu itu, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Fadrun Mak Wujud memberitahu buletin utama, pihaknya mengenal pasti 13 lagi pokok yang berpotensi tumbang di tanah perkuburan berkenaan. Yang bahaya yang kita akan potong next one ni 13 pokok, yang itu kita akan tebang secara berperingkat-peringkat. Sebab kat situ kawasan tu dah dipenuhi dengan pekubur. Jadi kita kena teknik pemotongan tu kena agak sukar sikit. Kita kena ambil crane dan sebagainya.